Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, projek kali ni kita akan cuba DIY tukar flexible hose sinki. Okey, semalam flexible hose sinki ni bocor punca dia sebab flexible tu terlalu pendek dan dia dah berlipat. Jadi lama-lama dia terkoyak sebab ada tension dekat hose tu. Jadi hari ni kita try cuba tukar Okey, dalam gambar tu saya dah cabut siap-siap hose sinki, drain sinki saya dah siap cabut siap-siap. Okey, kita akan test buka air dekat main supply. Ini dia punya valve untuk pipe sinki. Memang bocor hose memang bocor. Okey, alatan yang diperlukan hanyalah dekat sini saya guna spanner boleh laras untuk buka flexible hose sinki tu, dan hose yang baru. Hose baru saya beli yang panjang ekstra panjang. Saya takut benda jadi balik kan. Jadi kita beli panjang terus lebih kurang dalam 3,5 kaki panjang hose baru. Okey, ruangan tabletop ni sangat sempit jadi perlukan kesabaran dan skill untuk buka hose, flexible hose tu. Bila kita dah longgarkan, saya terus pakai tangan lebih mudah. Lepas dah buka flexible hose lama, kita terus gantikan hose baru. Pastikan ada getah kadang-kadang getah tu tercabut, pastikan ada getah. Baru kita pasang balik hose yang baru dekat water tap sinki. Untuk connection supply pun pastikan ada getah juga dekat flexible hose tu, baru kita pasang. Mula-mula saya pakai tangan dulu, lepas tu baru kita ketatkan pakai spanner hidup Okey, untuk pemasangan flexible hose kita tak perlu pakai white tape. Sebab dekat konektor dia tu dah ada getah washer. So air bila diketatkan dengan betul, air sepatutnya takkan keluar macam ni kan. Bila kita dah test on supply, pastikan tak ada air keluar dekat dua-dua konektor tu. Seterusnya saya pasang balik drain sinki dekat connection drain sinki pun pastikan ada getah di hujung konektor. Okey, dah siap pasang semua. Kita test balik pipe sinki untuk double confirmation. Pastikan tiada air mesti dekat connection hose tu Okey, alhamdulillah DIY kali ni berjaya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.